Pelik kan? Gaji makin tahun makin naik. Tapi kenapa simpanan dekat bank macam tu juga? Malah makin menipis. Ada 3 perangkap psikologi yang tengah buat duit awak lesap tanpa sedar. Pertama, perangkap lifestyle inflation. Gaji naik RM500 tapi terus kita nak tukar style hidup. Sebelum ni okey-okey je kita minum dekat kedai kopi biasa. Tapi bila gaji naik, hari-hari nak kena check in dekat cafe hipster. Kita rasa macam kita ni mampulah. Padahal kita sedang tingkatkan kos sara hidup, bukannya simpanan. Kedua, kita acah-acah kaya. Bila kawan-kawan ajak bercuti di tempat mewah ataupun tukar ke gadget baru, kita pun nak ikut trend sebab tak nak nampak kalah. Ramai orang kaya kat media sosial tu, hakikatnya akaun bank pun tengah nazak sebab mereka nak jaga standard. Ketiga, kita tak ada sistem paksa. Duit ni sifat dia macam air tau. Dia mengalir sangat laju. Selagi kita simpan nombor dalam bank, lagi itulah otak kita ni dia akan cari jalan untuk belanja. Sebab itulah kita kena paksa diri alihkan sebahagian gaji kita itu ke tempat yang susah kita nak belanja. Seperti emas. Awak, kalau kita tak paksa diri ubah sistem simpanan daripada sekarang, 5 tahun lagi pun status kewangan kita tetap takkan berubah. Sebab itulah dia sangat sarankan awak mula tukar baki gaji tu jadikan emas fizikal melalui akaun Gap Public Gold. Serendah RM100 pun dah boleh jalan. Jadi jom, Lia bimbing awak langkah demi langkah. Awak cuma perlu klik link kat bio profil Lia sekarang untuk kita mula. Boleh?